Biar je lah geng-geng LGBTQ nak buat apa. Itu kan human right diorang. Betul ke? Okey, baru-baru ni viral pasal satu program Glamping with Pride yang dianjurkan oleh kumpulan jejaka yang pro-LGBTQ. Masalahnya, negara kita ni majoriti umat Islam. Agama Islam tu agama rasmi perlembagaan. Tiba-tiba nak anjurkan program LGBTQ secara terbuka. So, memang kena kecam pun secara terbuka lah. Tapi ada juga yang pertahankan. Itu hak diorang. Biarlah diorang nak berkumpul pun. Itu kan human right diorang. Okey, kalau nak sembang pasal human right, hak kemanusiaan, masalahnya golongan LGBTQ pun tak berpegang kepada human right yang asal sebab fitrah asal penciptaan manusia. Kalau dah lelaki tu, jadilah lelaki. Macam tu juga perempuan. Lepas tu, Tuhan ciptakan lelaki untuk suka perempuan, suka lain jantina. Tapi tiba-tiba bila wujud golongan LGBTQ ni yang kononnya nampak lemah, kononnya mangsa keadaan, tiba-tiba nak sembang pasal human right. So kalau betul nak sembang pasal human right, kembali semula kepada fitrah asal penciptaan manusia. Itu human right yang sebenar. Bukannya duk pergi tukar jantina, pergi suka sama jantina. Itu bukan hak kemanusiaan, itu hak nafsu songsang korang. So berbalik semula kepada program Glamping with Pride. Selepas isu ni dah viral sebab yelah masih ramai lagi manusia yang normal yang boleh fikir secara waras, akhirnya program ni dibatalkan. Dan JAKIM sendiri pun keluar kenyataan yang kita takkan sesekali berkompromi dengan sebarang usaha yang nak menormalisasikan LGBTQ dekat Malaysia. Cuma itulah, yang batal ni adalah program yang dipromosikan secara terbuka. Cuba korang bayangkan program-program yang tertutup, yang geng-geng diorang sahaja tahu. Macam mana? So tolonglah pantau family kita, kawan-kawan kita. Kalau dah ada tanda-tanda ke arah LGBTQ, selamatkan diorang daripada awal sebelum diorang terus hanyut dan susah untuk kembali ke pangkal jalan.